Mama, Kasih. Mama rindu Kasih tak? Nak tak? Baiklah tu ni baiklah. Tak buat apa lagi. Ada ini dia. Lapar tak? Lapar. Kita makan dulu pergi balik. Mama rindu Kasih tak? Macam tak rindu je. Mana Mama bawa beg ni? Biar Mama yang bawa beg ni. Jom. Rindu sangat dengan anak Mama ni. Kasih. Ustaz tu jaga elok ke Kasih kat sana? Mama ni tanya pasal dia pula. Orang tengah rindu Mama. Mama ceritalah pasal Mama, cerita pasal dia pula. Yelah, rindu juga. Memanglah rindu, tapi Mama nak tanya je. Okey je. Alhamdulillah. Dia ada hari-hari ke dengan Kasih kat sana? Hari-harilah Mama. Dialah yang bawa Kasih pergi ziarah, pergi masjid, pergi makan. Semua dialah kan. Mama suruh dia jaga Kasih kat sana. Alhamdulillah. Mama yakin sangat Mama pilih orang yang betul untuk jaga Kasih kat sana. Tapi kan Kasih jangan marah tau kalau Mama nak tanyalah. Sepanjang kat sana dia ada tak macam nak try buat benda-benda tak elok kat Kasih? Apa Mama merepek ni? Mama saja je tanya. Kadang-kadang Kasih, orang lelaki ni bukan boleh percaya. Tak adalah. Mama, dia tu pandang perempuan pun tidak, Ma. Apa lagilah nak buat benda-benda yang tak elok tu. Tak ada. Mama boleh percaya dia bab tu. Dia memang tak sentuh Kasih langsung. Bab tu dia baik. Bab yang tak baik? Bab selepas tu dia memang tak baik. Tak habis-habis menyakitkan hati Kasih je. Semua benda lah Kasih buat tak kena. Ini tak kena, itu tak kena. Dengan hukum hakam pantang larang dia semua. Semua benda tak boleh. Kena ikut cakap dia je. Rasanya dia tu kan hati kaudu lah Mama. Dia tak kisah pun. Dia asyik dia fikir ibadah. Dia tak kisah pun kalau Kasih ni penat ke, nak pengsan ke, tak kisah pun. Pula korang. Ulat macam tu. Mama rindu tau. Rindu sangat dengan Kasih ni. Paklah lagi sikit.